Assalamualaikum guys. Jom aku nak review aiskrim baru daripada Farm Fresh. Mola Cow. Tak nampak guys. Mola Cow. Oh, macam aiskrim Milo. Nampak guys? RM3.20 satu guys. Berapa mahal? Chocomat. Dia Chocomat. So jom kita cuba. Bismillah. Oh, dia macam ada. Dia ada kacang. Dia ada kacang ni ya? Ada kacang ni. Dia macam ni. Tahu lah korang tak nampak pun. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan kacang. Dia macam kau pernah makan coklat ni tak? Apa? Crispy ke apa? Nanti aku letak. Aku letak kat sebelah ni. Macam coklat tu. Dalam dia aiskrim coklat, luar dia rangup. Sedap. Luar dia ni bukan kacang. Dia macam coklat yang aku cakap tu. Masa kecil-kecil dulu selalu makan lah. Dan manis. Manis. Korang kalau nak dapatkan boleh pergi ke, ni aku beli dekat 99 Speedmart. Cari dekat 99 Speedmart berdekatan dengan rumah korang. Okay, RM3.20. Cover luar dia hijau macam aiskrim Milo. Alright. So kalau ada dekat Shopee, nanti aku letak kat bawah lah macam biasa. Kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Bye.